Okey, seterusnya kita beralih ke soalan B. Rajah menunjukkan bilangan roti yang dihantar syarikat Ryan. Okey, kedai runcit A ni 2,400. Kedai runcit B 2/5 daripada kedai bilangan roti kedai runcit A. Okey, runcit C 750. Okey, hitung beza. Dia nak beza. Beza ni maksudnya tolak. Bilangan roti yang dihantar syarikat Ryan oleh syarikat roti Ryan antara kedai B dan kedai C. Maksudnya dia nak jumlah tolak kedai B tolak C. Itu kot. Okey, seterusnya macam mana kita nak cari ni? Pertama kita perlu cari kedai runcit B dulu. Berapa? Jadi 2/5 darab dengan berapa ni? Dia per dengan kedai runcit A 2,400. Okey, yang pertama sekali awak kena bahagikan dulu. 2,400 ni bahagi dengan 5. Yang ni kena bahagi. 2,024 bahagi dengan 5 berapa? Kita dapat yang dekat dia 420. Jadi kat sini adalah 4. Okey, baki dia 4. Jadi 40 bahagi dengan 5 dapatlah 8. 0 bahagi dengan 5 dapat 0. Seterusnya yang ni kena darab 480 boleh darab dengan 2. Jadi jawapannya adalah 960. Okey, kemudian dia kata hitung beza. Dia nak beza antara beza ni tolak lah. Beza ni adalah tolak. Beza antara kedai runcit B dan C. Beza. Jadi 960 kena tolak dengan 750. Awak akan dapatlah. Ini 16. Pinjam kat sini jadi 8. Jadi 16 tolak 5 dapat 9. 7 tolak 1. 8 tolak 7 dapat 1. Jadi 190 bezanya. Okay, seterusnya.